Hari ni Bella nak tunjuk Bella punya collection Shin-chan. Susah nak sebut collection Shin-chan. Tak banyak pun tapi boleh lah. Yang ni Bella paling sayang hampa sebab dia comel, lepas tu dia besar, lepas tu dia kerah tau. Bella paling suka gigit dia ni sebab dia... Yang ni bentuk tape. Tape warna pink. Dia bentuk tape. Comel. Ada Shin-chan yang masa dia baby. Kening dia tebal, lepas tu dia saputin. Rambut dia ada 4. Comel macam bulu ketiak. Lepas tu Bella ada Shin-chan yang tengah marah ni. Dia ada benjol kat atas ni. Sebab Shin-chan kan selalu kalau mak dia ketuk dia, memang dia akan naik tong tong tong. Pakaian macam bibi, macam maid. So dia dah tocang weh. Bella ada Shin-chan yang tengah duduk santai. Dia macam comel juga. Ini Lego tau. Ini Bella dah buat dah. Okay, yang ni. Lepas tu Bella ada yang dia tengah duduk menyulok ni. Okay, dia macam Shin-chan kan selalu macam dia suka menyulok macam tu. Bella ada botol ayak. Yang ni yang Bella simpan. Cute gila. Ada kepala Shin-chan dekat sini. Bella ada set pinggan mangkuk. Tak sampai hati nak guna juga sebab comel sangat apa. Bella ada ruang tamu rumah Shin-chan. Ni sebenarnya Lego tau. Bella buat satu-satu. Ada pintu boleh tolak untuk keluar masuk. Tengok ni ada TV. Yang ni TV dia boleh bunyi tau. Bella tekan dekat remote ni. Dia tengah tengok Action Kamen. Siapa yang tahu Shin-chan memang suka gila dengan kartun Action Kamen ni. Shin-chan yang tengah duduk relax. Dia macam dia macam baru lepas mandi lah kot kan. Ni pun Bella suka juga sebab dia nampak macam dia macam tersipu-sipu gitu. Ni Shin-chan dia pakai tolor. Yang ni pun comel gila hampa. Sini dia macam hip-hop gitu. Dia pakai headphone. Ada seluar pendek. Ini style. Okay, ni satu lagi Shin-chan yang lebih kurang macam kat belakang tu. Ni dia punya size comparison. Apa boleh nampak ni kecil. Yang ni besar. Comel sangat-sangat. Comel. Ini comel gila kan. Backpack Shin-chan. Pantai peluk Shin-chan Bella. Tengok kepala dia besar weh. Ni kalau peluk sedap gila hampa. Ni sama macam kat belakang tu. Cuma ini yang kecil. Last Bella nak tunjuk kat hampa rumah Shin-chan. Dia Lego tau, nampak tu. Kena buat satu-satu. Bella dah buka dah tingkat atas. Yang ni dia punya laman. Apa tengok tu? Ada rumah Shiro kat situ. Lepas tu okay, kalau masuk je, ni pintu. Okay, pintu. Ni ruang tamu. Shin-chan tengah tidur tu. Okay, lepas tu ni dapur. Siapa yang biasa tengok cerita Shin-chan mesti tahu. Macam ni lah. Memang dia pun tidur macam ni. Tak ada katil, tak ada apa. Dia pun buka selimut, buka tilam macam ni. Tidur. Tangga untuk ke tingkat atas. Ni dia punya tandas. Okay, ni tingkat atas. Tingkat atas tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Ni ruang-ruang macam tu je. Inilah yang Bella paling sayang weh. Lego rumah Shin-chan.